Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. The Excellencies dari the His Kandung sini, Gas Charge Affairs, Bahagia Datuk Ahmad Kushari, Deputy Chief Commissioner of MACC, Datuk Zamri, Pengarah Bahagian Persihat, Datuk Hafaz Nazar, Pengarah Bahagian Siasatan, dan Mr. Isham daripada Pengarah Kooperatif Korporat. Tuan-tuan dan juga Berusaha Tuan Nurul Amin Ahmad, Ketua Pengarah Lembaga Seni Visual Negara, Mr. Vanessa Singh, Federal Bureau of Investigation FBI, and our colleagues from the US Embassy. Ini merupakan satu detik sejarah dalam keputusan kami daripada SPRM untuk memulihkan aset negara yang disediakan melalui skandal 1MDB. Yang mana semua tahu, skandal 1MDB adalah skandal yang tersohor dan boleh dikatakan terbesar dalam dunia. Usaha ini bukan sahaja mencerminkan komitmen tegas kerajaan Malaysia, malah selaras dengan aspirasi yang amat hormat Perdana Menteri Malaysia untuk memastikan setiap aset yang hilang dikesan dan dikembalikan semula kepada negara. Selalu saya sebut, aset-aset yang telah dicuri, kita curi balik untuk dipulangkan kepada negara. Setakat ini berdasarkan data yang diberikan, jumlah keseluruhan dana 1MDB yang disediakan adalah sebanyak 42 bilion. Semua tahu tentang hal ini. Dan jumlah aset yang telah berjaya dipulangkan ataupun di-recover di aset hingga 2025 adalah sebanyak 31.3 bilion, bersamaan dengan 74.5% daripada jumlah penyelenggan, iaitu sejumlah 42 bilion. Kadar pemulihan aset 1MDB adalah satu pencapaian yang tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa, terutama sekali daripada United States yang banyak memberi kerjasama kepada kami. Di sini saya ingin mengatakan ucapan terima kasih di atas kerjasama daripada United States, terutama sekali daripada US Embassy dan juga daripada rakan-rakan daripada FBI dan juga DOJ. Selama ini tanpa kerjasama, without their cooperation, we couldn't get all sort of asset recovery. Inilah satu breakthrough yang saya boleh katakan di mana kami dapat memecahkan tembok segala bentuk isu-isu dari segi legality dan sebagainya. Ini semua adalah kerana kerjasama dan kebersamaan. Jadi tentang undang-undang ini satu hal, tetapi mengatasi isu undang-undang ini dapat dibuat dengan adanya kerjasama dan kita mencari jalan yang lebih senang dan lebih mudah bagi tujuan untuk pemulihan aset ini. Yang mana United States telah memberi satu kerjasama yang bagi memudahkan pemulihan aset-aset itu hingga sekarang. Berikut adalah pecahan peratusan pemulihan aset untuk tahun, mungkin ada ditunjukkan dalam slide. Jadi boleh ditengok slide ini, tahun 2019 ke 2025, tak perlu saya sebutkan, sejumlah 31.3 bilion iaitu 74.3%. Ini breakdown dia, yang mana peratusan 2019 hingga ke 2025. Setakat tahun 2025, Malaysia telah berjaya memulihkan 74.5%, hampir 3/4 daripada 42 bilion dana 1MDB yang diselewengkan. Ini melebihi anggaran awal 70%, iaitu 30 bilion yang dinyatakan dalam setengah laporan. Kejayaan ini merupakan kadar pemulihan aset tertinggi di dunia untuk skala jenayah kewangan berskala besar. Saya ingin menambah bahawa international standard sebenarnya bukanlah memulihkan 100%, not up to 100%. But international standard generally, if you can recover about 60% to 70%, that would be something sufficient. Tapi kalau kita boleh lebih daripada itu adalah satu yang boleh kita banggakan. Saya ingin memaklumkan juga bahawa SPRM sehingga 14 April 2026 telah berjaya membawa pulang 4 karya seni antarabangsa yang sebelum ini diperolehi menggunakan dana 1MDB melalui Pusat Lindungan Sotheby's di New York. Karya-karya ini dikesan melalui transaksi di rumah lelong terkemuka dunia seperti Christie's and Sotheby's di New York dan berjaya dipulihkan melalui proses perundangan serta kerjasama strategik antarabangsa seperti FBI dan juga US DOJ. Karya seni ini bukan dirampas secara fizikal, tetapi diserahkan melalui proses sah termasuk pelaksanaan Power of Attorney atau POA oleh pihak US DOJ kepada kami di SPRM melalui Jabatan Peguam Negara, dan ini membuktikan bahawa pendekatan pemulihan aset adalah berasaskan undang-undang dan diplomasi yang teliti. 4 lukisan yang berada di hadapan tuan-tuan ini yang kita akan buka sekejap lagi ditempatkan sementara di Ibu Pejabat SPRM dengan kerjasama daripada Balai Seni Negara,
penjagaan dan kawalan suhu telah diambil kira dengan sempurna. Jadi semua aset-aset painting ni, art painting ini perlu penjagaan yang sempurna dengan kadar suhu yang tertentu supaya ia tidak mengalami kesebaran kerosakan atau defect. Kadar-kadar sini akan diserahkan kepada pihak Balai Seni Negara dalam masa terdekat dan terdiri daripada John Nero bertajuk Composition tahun 1953 dengan nilai pembelian sebanyak USD 93,750, kadar Maurice Utrino bertajuk Mason D Rendezvous dan lain-lain 1934 bernilai USD 50,000, kadar Baltus bertajuk Institute for Fame Pushing is a Christian France magazine 1948 bernilai USD 28,175 dan yang keempat karya Pablo Picasso bertajuk How to See That Lee Ukraine is Less House 1961 bernilai USD 26,250. Jadi semua karya-karya ini keseluruhan bernilai USD 154,125 bersamaan dengan kiraan Malaysia adalah sebanyak lebih kurang dekat 800,000 ringgit. Lukisan-lukisan ini telah melalui proses penghantaran yang ketat dan teratur bermula daripada New York pada 8 April 2026 dan tiba di lapangan terbang Malaysia KLIA pada 10 April 2026. Ia kemudian dibawa kepada ibu pejabat kami SPRM dengan kawalan keselamatan yang tinggi melalui berbagai agensi termasuk Kastam di Raja Malaysia, Balai Seni Negara dan juga pihak logistik. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Jabatan Kastam di Raja Malaysia dan juga Balai Seni dan juga pihak logistik yang membantu kami untuk membawa aset-aset ini ke pejabat kami di sini terlebih dahulu hingga pada hari ini. Di SPRM, lukisan ini telah menjalani proses pembukaan, pengesahan keaslian serta kawalan suhu dan pencahayaan bagi memastikan pemeliharaan mengikut standard antarabangsa oleh Balai Seni Negara. Gambar-gambar berkaitan ketibaan dan pengurusan karya ini turut akan dikongsi dengan pihak media sebagai bukti keterusan proses yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, SPRM telah mengenal pasti sebanyak 12 karya seni untuk dipulangkan pada Malaysia. Sekarang setakat ini 4, ada 8 lagi yang belum dapat kami kembalikan. Daripada jumlah tersebut, 4 telah berjaya dibawa pulang, manakala 8 lagi sedang dalam pelbagai peringkat pemulihan, antara yang melibatkan isu legal assistance dan sebagainya. Tetapi rest assured rasanya akan dapat dikembalikan sehingga hujung tahun ini. Antara karya yang masih dalam proses dibawa pulang termasuklah lukisan ada 8 ni, mungkin boleh tunjukkan dia punya betul? Ya, 8 ni, mesti 7 pun. Jadi itulah senarai ini. Saya nak sebut khususnya Henry Matisse bernilai USD 52,000, Alexander Calder USD 125,000, Pablo Picasso 1.265 million USD, William H. Berry USD 66,250, Ron Duffy USD 40,000, Salvador Dali and also Gustavo Luis. How do you see that? LOISEA. Secara keseluruhan, nilai bagi lukisan yang masih dalam proses ini dianggarkan sekitar USD 1.7 juta bersamaan dengan kiraan 6.9 juta Malaysia ringgit. Selain daripada itu, SPRM juga sedang giat berusaha untuk membawa pulang hasil jualan sebuah lukisan Claude Monet bertajuk Vitrine au Soleil yang telah dijual di Switzerland dengan sekitar nilai Euro 25.2 million euro dan kiraan Malaysia ialah 104 juta sehingga currency pada hari ini. Dana ini kini berada dalam proses sitaan oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat dan usaha pemulihan sedang dijalankan melalui saluran perundangan dan kerjasama dengan pihak Amerika Syarikat dan juga pihak Switzerland. Kejayaan memulihkan karya seni ini adalah sebahagian daripada pencapaian lebih besar Malaysia dalam mendapatkan semula aset-aset 1MDB. Setakat ini, negara telah berjaya memulihkan aset bernilai puluhan bilion ringgit termasuk penjualan kapal mewah Equinity sekitar 543 juta ringgit, pengulangan cek pribadi hartanah di luar negara. Selain daripada itu, Malaysia juga telah memperoleh penyelesaian global melibatkan institusi kewangan antarabangsa seperti Goldman Sachs, IPIC dan ABA serta firma audit seperti Deloitte dan juga KPMG yang keseluruhan menyumbang berbilion ringgit kepada negara. Pengulangan dana oleh individu dan entiti lain termasuk melalui kerjasama dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat atau USDOJ turut memkukuhkan lagi kejayaan ini. Kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama erat dengan rakan antarabangsa pada United States, Switzerland, United Kingdom, Singapore dan juga pelbagai negara lain.
Melalui kerja mekanisme mutual legal assistance, perkongsian risikan kewangan, perbincangan dua hala dan tindakan pelucutan hashtag Malaysia telah membuktikan bahawa pemulihan aset merentas sempadan boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam memastikan kadar seni ini terus terpelihara, SPRM akan terus bekerjasama rapat dengan Badan Seni Negara bagi memastikan ianya dijaga sebagai aset warisan negara. Jadi saya ingin menambah di sini, sama ada aset ini nak disimpan ataupun nak dilelong kemudiannya, itu akan bergantung kepada keputusan daripada MOF selepas pada ini. Betul-betul ya? Kadar-kadar ini bukan sekadar mempunyai nilai komersial, tetapi merupakan simbol sejarah kepada skandal rasuah terbesar negara yang perlu dijadikan pengajaran kepada generasi akan datang. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa SPRM akan terus komited untuk mengesan dan memulih setiap aset yang telah diselewengkan tanpa mengira lokasi dan masa. Untuk mahu-mahu semua, dalam pemulihan aset ini, lain-lain daripada art painting yang kita sedang usahakan dengan pihak United States, ada lagi beberapa pemulihan aset yang sedang kita jalankan dan sedang dibuat proses settlement dan sebagainya dengan pihak-pihak tertentu. InsyaAllah, semua ini akan dapat dikembalikan kepada negara dalam tempoh yang terdekat, mungkin sehingga pada tahun 2027. Usaha ini bukan sahaja untuk memulihkan hasil kewangan negara, tapi juga untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara kita. Jadi siapa akan terlepas daripada tindakan undang-undang, dan setiap sen yang menjadi hak rakyat akan kami pastikan ianya dikembalikan. Terima kasih.